Nak simpan emas tapi bajet ciput? Jangan risau. Ada cara bayar sikit-sikit je. Public Gold ada kaedah EPP Syariah, bayar ansur-ansur, dapat emas fizikal juga. Kalau harga emas tengah murah, memang syok. Lock harga tu untuk bulan-bulan akan datang. EPP ni senang je. Nak bayar 6 bulan boleh, 10 bulan pun boleh. Ikut bajet masing-masing. Gaji kecil, it's okay. EPP ni memang ngam kalau kau nak paksa diri simpan emas tiap bulan. Bajet besar pun okey. Nak lock emas banyak tapi malas keluar cash sekali harung? EPP lah jawapan dia. Harga emas naik ke turun, tak kacau pun. Kita tetap bayar ikut schedule. Steady je. Jom start dengan EPP sekarang. Saya boleh guide step by step. Senang je, insyaAllah.